Lauk apa? Lauk jering sambal dengan ikan kembung goreng. Sebelum tu, yang mana belum bersahabat dengan saya, hilangkan butang tambah tu untuk bersahabat, untuk tengok video-video yang akan datang. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Yang mana tak pandai makan jering ni, yang macam cakap busuk. Dia kalau dah tahu makan, oh, jering ni bukan jering biasa tau. Nak kena tambah, nak kena apa? Nak tambahkan dulu, tanam pasir, tanam hingga dia berakar, dan naik akar baru kita masak. Tapi sekarang dekat pasar-pasar pun dah ada dah jering tambah ni. Kau boleh try buat goreng. Macam tu je, saya ikan bilis goreng jering, dah cukup. Tak payah nak letak ikan-ikan, tapi kalau ikan okey lah, ikan goreng kan. Wow, dah macam power. Jelas suapan yang terakhir. Oh, terima kasih pada yang support. Jangan lupa follow, like, comment dan share. Tunggu video-video yang akan datang. Apa aku nak masak, apa aku nak makan. Stay tune guys. Assalamualaikum.